Okay, kita start. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji hanya bagi Allah. Kami memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepada Allah. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami dan teruknya amal perbuatan kami. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Saya bersaksi bahawa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahawa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan Rasulnya. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada Allah. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yakni Nabi Adam atau kita lah. Dan Allah menciptakan pasangannya, yakni Hawa, dari dirinya, nenek kita ni. Dan dari keduanya Allah perkembangbiakkan lelaki-lelaki dan perempuan yang banyak, kita lah. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Nescaya Allah akan perbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitabullah, yakni Quranul Karim, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita lah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni sunnah yang sahih. Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diadakan dalam agama. Setiap yang diadakan dalam agama adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya dalam neraka. Mukadimah saya baca ni dalam dua muka surat ni kan, dua slide ni adalah disebut dengan khutbatul hajjah. Yang selalu dengar ini adalah hadis yang Nabi baca ketika memulakan majlis lah. Hadis ini adalah hadis yang sahih, riwayat Imam Ibnu Majah, Imam An-Nasa'i, Imam Abu Daud. Okay, so kita nak ambil iktibar juga daripada apa yang kita baca daripada mukadimah ni. Most probably saya ambil yang ulang-ulang lah, kita ambil perkataan, kita ambil ayat ni. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Yang inilah kita ambil perkataan ni. So anjuran Nabi ketika Nabi memulakan majlis, saya ingat kalau lah banyaklah majlis Nabi kan, dan Nabi baca banyaklah perkataan-perkataan ni. Dan saya rasa kita nak kena duduk dalam anjuran Nabi lah, kita nak bercakap benar kan, walaupun pahit kan. So banyak benda dalam kehidupan kita ni kadang-kadang kita rasa kita ataupun datang secara automatik kita bercakap benda yang tak benar lah, dalam bahasa saya kita panggil menipu lah kan, sebab kita rasa ancaman kepada kita dan kita berhelah lah. Tapi apa yang Nabi anjur supaya kita bercakap benar. Apa yang Nabi baca daripada surah Al-Ahzab ni kan, wahai orang-orang yang beriman, maknanya antara syarat mana keimanan yang benar lah, keimanan yang betul tu adalah orang tu bercakap benar. Apa yang Nabi kata dalam ayat surah Al-Ahzab ni, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, takutkanlah Allah, buatlah benda-benda yang Allah nak kan, dan tinggalkanlah larangan-larangan Allah tu, dan ucapkanlah perkataan yang benar. So Nabi letak beriman, bertakwalah kepada Allah, dan juga bercakap benar. So anjuran untuk mukadimah ni, saya nak bagi peringatan dan juga pemangkin lah kepada saya dan juga rakan-rakan, supaya kita sentiasa bercakap benar. Sememangnya orang yang bercakap benar ni akan diuji dengan banyak. Cuma nanti bila kita baca dalam mukadimah kedua nanti,
saya bawa hadis yang mana Allah bagi benda yang sangat positif lah kepada orang yang bercakap benar. Sebab orang yang bercakap benar ni, dia dalam konteks mengikuti benda yang sahih daripada Nabi kan. Termasuk juga orang yang, kan kita ada cerita tentang hadis yang dhaif, hadis yang palsu dan juga hadis yang sahih kan. Orang yang bercakap benar ni dalam konteks yang bercakap benda-benda yang sahih, begitu. Dan sentiasalah orang yang bercakap benar. Seperti mana juga Rasulullah SAW kan, bila dia bercakap benar, dia bawa apa yang Nabi nak. Dan penentangan ni sangat kuat lah. So penentangan tu, kalau kita equivalentkan dia adalah kemenangan selepas mati nanti kan. So daripada mukadimah pertama ni, saya anjurkanlah supaya kita sentiasa bercakap benar. Memanglah kita rasa takut kan, kita rasa dalam bidang kerja kita ni mungkin tindakan orang akan ambil lah. Tapi tak apalah, sebab kita bergantung kepada apa yang Nabi nak. Dan orang yang nak ambil tindakan tu pun adalah makhluk Allah yang dia juga report ataupun dia juga adalah hamba kepada Allah. Dan kita, at least kita berada dalam konteks ni, konteks Nabi sebut kan, wahai orang yang beriman, dan kita bertakwalah kepada Allah. Dan apa Nabi kata, kita hendaklah bercakap benar. Okay, InsyaAllah daripada mukadimah pertama, daripada apa yang Nabi baca ketika memulakan majlis ni, hari ni kita cerita tentang anjuran untuk bercakap benar lah. Kita dengan tazkirah peringatan-peringatan yang berlaku ni, dapatlah sedikit sebanyak kan untuk kita praktislah dalam kehidupan kita. Katalah satu hari nanti pada kebiasaan kita, katalah dalam keadaan tertentu mungkin kita tak bercakap benar kan, tapi kita dah dengar tazkirah ni, kita tak apa, saya nak bercakap benar lah sebab saya dah baca ayat Quran yang saya dengar dan saya nak bercakap benar. Dan kita bercakap benar lah dalam ketika tu, macam tu, supaya ambil iktibar dan juga kita nak guna dalam kehidupan kita seharian kita kan. So apalah ilmu yang kita dapat tapi tak boleh nak guna kan, tak jadi apalah maksud dia. So matlamat ilmu adalah untuk kita guna dalam kehidupan kita, insyaAllah. Ini yang lama punya. Kita pergi pada format tazkirah. Kita akan cerita sikit lah tentang ilmu dan juga peringatan kematian. Yang ni pun saya akan baca tak laju sangat lah, sebab minggu ni kita nak cerita tentang benda yang sama saya buat atas ni, tentang mencari ilmu yang benar. Cuma dalam untuk minggu ni saya nak ada satu gambar yang saya jumpa di dalam Facebook lah. Ini satu masjid saya rasa dekat salah satu negeri kat Malaysia lah. So kita nak hurai sikit tentang benda ni lah. Benda ni sebab berada di kalangan kita dan saya nak kaitkan dengan ilmu yang sahih tu lah, ilmu ni. Daripada hadis ni kita nak cerita tentang penipuan lah, ataupun betapa jarum syaitan tu sangat halus lah kepada kita, sehingga ke tempat ibadat kita pun ada perkataan syirik. Tempat ibadat kita pun ada perkataan syirik. Dan benda ni kalau kita tak cakna, kita tak tahu, kalau kita pergi mana-mana, kita tak kisah kita solat je kan, kita tak tahu apa pun. So hari ni kita nak supaya kita tahulah, kalau kita tengok perkataan macam tu kan, pada ayat Rasulullah tu tulis itu, kita keluarlah daripada masjid ni, jangan duduk kat situ. So antara benda yang besar kita nak cerita pada hari ni lah, macam tu So pergi kepada mukadimah pertama tentang ilmu. Pentingnya menuntut ilmu ini adalah ulangan-ulangan lah. Memang saya nak baca pada setiap sesi tazkirah lah, supaya melekat dalam jiwa kita yang pentingnya ilmu yang sahih ni, ilmu yang benar ni. Daripada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki mendapat seluruh kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia tentang agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ada yang sahih kan. Tengok apa dia hadis yang pertama yang saya baca ni. Allah nak bagi manusia ni seluruh kebaikan dengan cara mana? Allah bagi dia faham agama. Faham agama ni maksud dia kita kena belajar untuk tahu. Tapi kena ada metodologi dia, keadaan yang benar kan. Takkan macam kita kan, saya selalu sembang dengan rumah saya lah. Kita tak nak bila kita dah berumur tua nanti baru nak cari agama. Dan masa tu dia sebab konsep yang sama dengan orang yang budak kan. Budak datang dia belajar agama tu, dia ikut dulu. Yang berfikir critical thinking ni, ilmu ni datang kemudian. Sama juga bila kita dah tua baru pergi ke masjid. Kata kita jumpa masjid yang macam ni kan. Kita tak tahu apa pun lagi kan, kita duduk kita solat, kita hari solat. Sehingga orang bagi tahu ni salah kan. Masa tu sebab kita dah lama kita terikat dengan masjid tu. Kita ada penentangan kat situ. Sebab kita tak nak bila dah kita dah tua, tiba-tiba datang benda benar tu kita tolak kan. Kita nak supaya kita ada exposure lah. Dan ilmu yang benda yang terpenting adalah ilmu lah, ilmu yang kita nak cari ni. Sebab bila kita faham tentang agama ni, dapat seluruh kebaikan kan. Tak kira lah muda atau tua lah. Once kita dah faham, kita pergi ke mana-mana tempat ataupun kita tengok orang
orang agama banyak kan dalam YouTube, kita tengoklah dalam artikel ataupun bila mereka berdebat kan, banyak benda yang mereka kita tengoklah sebab daripada sudut ilmu kita boleh nilai kan. Sebab benda-benda akidah ni adalah benda-benda yang sangat jarang orang bincang lah. Terutama kalau kita pergi kepada sesi-sesi tazkirah, maybe ada certain ustaz dia akan cerita banyak tentang akidah lah. Sebab akidah kita, dan saya nak relatekan lagi dengan fact ni lah. Akidah kita selalunya, kalau syirik itu adalah ini je kita nampak kan. Yang syirik ini je. Yang bomo, pakai kemenyan, ke zaman dulu kan. Zaman sekarang pun ada orang pergi kan. Sebab pemahaman kita ini je syirik. Padahal ini juga adalah jalan menuju syirik. Padahal duduk di masjid kan. Dan kita kata takkan masjid ni adalah benda syirik berada di masjid. Cuba kita tengok apa ni historically kan, tengok di Mekah dulu kan, sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul kan di Mekah tu kan masjid Allah Kaabah tu sendiri kan. Tengok di Kaabah tu ada banyak pahala. Banyak mana dah syirik telah berlaku di situ, walaupun dia adalah masjid. Dan Mekah tu sendiri adalah masjid yang Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail yang bina kan, yang dia buat balik kan, dia bina tu. So itu adalah masjid Allah, walaupun dia masjid Allah, tapi tidaklah kita kata benda syirik itu tak akan berlaku. Bahkan lebih teruk lah, sehingga Nabi Muhammad SAW diutuskan menjadi Rasul, lepas tu barulah hilanglah semua tu kan. Dan kita jangan pula sangka bila di masjid kita rasa benda-benda ni kebal, tak begitu. Kena ada, dan kita kena ada ilmu untuk tahu. Kita takut nanti kita pergi kepada sangkaan kita agama rupanya bila mati baru kita tahu, bila dah mati nanti tak boleh buat apa dah, macam tu. So kita baca balik hadis ni supaya kita ambil iktibar lah daripada hadis, dan peganglah hadis ni sekuat-kuatnya lah. Daripada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki mendapat seluruh kebaikan, ingat seluruh kebaikan tu, semua kebaikan, maka Allah fahamkan dia tentang agama. So kita naklah dalam hidup kita ni bermotivasikan kefahaman tentang agama kan. Kita duduk, ustaz saya sebut faqih lah, orang alim lah. Orang alim ni dia faham agama, dia nak, bila dia keadaan tertentu dia tahu apa nak buat. Dia tengok kat masjid tu ada perkataan madak ya Rasulullah, dia keluar lah kan. Kita tak kisah kita buat je kan, kita tak mau begitu. Kita nak supaya hidup kita ni kefahaman tu menjadi satu benda yang tertinggi lah, kemuncak kita macam tu, insyaAllah. Nombor dua, bila dah faham agama ni, kita nak anjuran berdakwah lah. Kita nak supaya kita dakwah supaya kita dapat pahala. Ini nak relate dengan apa yang sebut kat atas tadi, yang kita kata bercakap benar tadi kan. So dalam konteks ni Allah bagi, Nabi sebut dalam hadis ni, Allah bagi benda yang sangat mahal ni, tengok Demi Allah, daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kepada Ali radhiyallahu an, demi Allah, sekiranya Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui dirimu, itu lebih baik bagimu daripada memperolehi unta merah. Maksudnya barang yang paling berharga. Riwayat Bukhari dan Muslim. Memberi hidayah ni adalah sama dalam konteks kita bercakap benar kan, kita dakwah orang. Sebab selalunya orang yang tak dapat hidayah ni, dia belum tahu lagi mana yang benar atau tidak kan. Katalah yang konteks masjid tadi kan, dia ada perkataan madat dia Rasulullah. Tapi masjid tu dah tukar, dia dah turunkanlah perkataan tu. Saya tengok dalam Facebook tu, ramai juga orang yang bagi tegur, dia dah turunkan lah. Tapi maksud dia, asalnya ada lah, macam tu kan. So, asalnya, belum ada hidayah lah kan, dia tak tahu. Tapi maksud dia, kalau dia tak tahu, masyarakat sekeliling ni, maknanya benda tu diterima lah. Maksud dia, sehingga orang datang dan orang tegur. Padahal benda tu sangat besar kan, benda yang akidah tu, rosak akidah. Syirik tu, syirik kecil ataupun syirik besar boleh jadi dua-dua. Tapi benda syirik tu berada di kalangan kita dengan mudahnya. Sehingga orang datang beritahu. Dan orang yang dia beritahu ni selalunya akan dilabelkan dengan nama-nama yang buruk. Begitu. So dalam hadis ni, Allah memberikan hidayah kepada sesama ilmu. So kita ambillah peluang, masih ada lagi nyawa kan di badan. Kan orang benci ni, orang yang bagi benda begitu benda betul kan, orang benci. Boleh katakan seluruh, ramailah orang akan kutuk lah. Tapi maksud dia, bila kita dapat kemenangan tu lah bila orang yang kita dakwah tu, dia sedar, dia kembali kepada jalan yang benar tu kan. Apa yang Nabi sebut dalam hadis ni, Nabi kata, lebih baik bagimu daripada memperoleh unta merah. Maksudnya, barang yang paling berharga yang kita nak, ataupun yang memang kita tak tercapai oleh akal kita lah, kita dapat. Nabi kata kalau kita lah, sebab hati ni adalah urusan Allah Ta'ala kan, kita tak boleh nak bagi hidayah ke orang, kita cuma berusaha untuk dia memahami ataupun influence dia untuk dia kembali kepada jalan yang benar lah, ataupun benda yang betul kan, tentang akhlak ke, tak kisahlah syirik, akidah ke apa. Tapi Allah buka hati dia untuk dia faham dan dia berubah. Dan Nabi kata kita dapat manfaat yang sangat besar lah. Unta merah ni zaman dulu memang benda yang
orang Arab zaman dulu sangat nak lah, ni sikit lah benda ni, sangat rare lah kan. Jadi anjuran kita selepas kita faham agama, kita nak berdakwah kan, dakwah lah kepada isteri kita yang ada suami, suami kita yang ada adik-adik kita, apa lagi kepada mak ayah kita kan. Dakwahlah mereka, lama lah, ambil lah 5-6 tahun, 10 tahun, tak apa. Selagi hayat masih ada, kita cuba. InsyaAllah bila dia berubah tu, kalau rakan-rakan dalam konteks dakwah ni, kalau rakan-rakan jumpa, ataupun memang dalam niat untuk berdakwah, dan rakan-rakan tengok ada orang yang berubah, atas sebab usaha kita lah, Allah yang ubah kan, tapi atas sebab usaha kita yang bagi tahu banyak, ataupun letak kat Facebook apa, satu perasaan yang sangat gembira lah, nampak perubahan, dan nampak hasil yang kita buat tu. Jadi, anjuran dalam tazkirah yang awal ni, kita naklah supaya kita faham agama, lepas tu kita cubalah dakwah sedikit-sedikit kan, dakwah, dan insyaAllah Allah akan bagi pahala yang banyak, dan nanti lepas mati nanti kita akan rasa kenapalah tak buat lagi, kenapalah tak buat banyak lagi. Sebab hari ni hidup kita mungkin 99% kepada duk kerja benda dunia, yang dakwah ni tak buat sangat pun. Ada buat tapi saya sebut secara umum lah. Sebab tu dakwah ni terutama dalam dakwah konteks yang saya nak sebut ni lah, yang tentang syirik tak syirik ni kan, sebab ada orang dia akan argue lah, sebab itulah ilmu tak subur di kalangan kita ni. Ilmu dia berada di mulut orang dan dia sebut nama-nama manusia kan, ulama ni kata, orang ni kata, orang ni kata. Dia tak pergi kepada apa yang Nabi kata. Walaupun berapa ramai ulama yang mengambil yang sahih daripada Nabi, tapi ulama yang mengambil yang sahih tu dilabelkan dengan nama-nama yang buruk. Nombor 3, ni kena ambil satu peringatan kepada kita, ancaman kepada mereka mengajar tanpa ilmu lah, ataupun selalunya orang ada ilmu ni, ujian ni adalah bila dia nak stop kan. Sebab bila dia ilmu, orang tanya, dia ada kemasyuran dia. Kemasyuran ni sangat, penyakit kemasyuran ni sangat buruk lah. Dia merosakkan banyak benda lah, macam orang yang ada harta dan juga kuasa kan, terutama tentang kuasa. Kekuasaan tu dia macam virus, dia cengkam hati kita. Sama juga kemasyuran ni, dia lain macam sikit dia punya ujian tu. So hati-hati kita baca ayat ni, Allah letak dalam kalamullah ni dalam surah Al-A'raf ayat 3 ni kan. Katakanlah, Rabbku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang zalim lah. Yang benar, mengharamkan syirikkan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak turunkan hujah untuk itu. Dan ini yang last kali ni, dalam konteks kita mengajar tanpa ilmu ni, mengharamkan, yakni mengada-ngadakan terhadap Allah apa sahaja yang kamu tidak ketahui, yakni berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Yang tu kita tak nak lah, sebab bila orang ada ilmu sikit-sikit ni, kadang-kadang kita tak stop, kita jawab juga. Kita tak tahu tapi kita buat assumption kita. So, ataupun hadis sahih kata lain, kan kita salah faham, kita guna hadis palsu. Contohlah, sebab kita ambil ilmu tu dari keadaan yang begitu kan. Bila kita sebut, rosak agama. So, apa yang berlaku kalau kita tengok kepada agama-agama langit yang lain telah rosak, macam agama Nasrani, agama yang Jew tu kan, daripada Nabi Musa, daripada Nabi Isa, dah rosak dah. Dan kedua-dua agama langit tu sebenarnya adalah mapping kepada agama Islam, dan mereka dulu asalnya adalah orang-orang Islam pada zaman mereka, yang mana mengikuti nabi-nabi mereka lah, yang mengikuti benda-benda yang sahih daripada nabi yang sebelum ni kan. Tapi tengok Quran, dia ambil banyak perkataan-perkataan, ataupun dia ambil ceritakan balik tentang golongan-golongan ahli kitab yang lama-lama dulu, sebenarnya adalah mapping kepada apa yang akan berlaku, apa yang sedang berlaku kepada agama Islam kita. Kan ramai orang sekarang ni sebab dah jauh daripada Nabi kan. Orang sebab orang pun dah tak kembali kepada yang benar tu. Bila dia cakap benda benar, dia macam-macam lah, dia guna perantara, nampak macam benar kan, macam tadi kan, masjid, tempat beribadat kepada Allah Ta'ala, ada perkataan yang syirik pula. Jadi conflicting kan, orang tak tahu, dia kata takkan salah kan. So begitu. So harapannya daripada 3 benda hadis yang kita baca ni, satu ayat Quran tu, dalam konteks ilmu yang sahih ni, pertama, kita nak matlamat kita ni faham agama. So belajar sahih, dhaif, bismillah. Belajarlah yang palsu pun tahu. Tengok balik, rujuk balik kita punya ibadat kita kan, solat kita, bacaan solat kita kan, sebab benda tu yang kecil tapi benda yang paling besar. Yang tu yang akan tolong kita di mahsyar nanti kan. Kan perkara pertama yang diadili, yang dihisap adalah solat kan. Takkan kita nak ilmu solat kita bukan darjah 3 dulu kan. Rujuk baliklah. Boleh jadi most probably banyak yang dhaif pun, banyak yang tidak sahih pun, ataupun yang tak dalam hadis pun bacaan kita tu. Contohlah,
So, ambil balik supaya kita faham agama. Kalau kaedah tu dah benar dan dia akan jadi cantik lah sehingga kita hujung hayat kita tu. Nombor dua, bila dah faham agama, kita dakwah lah. Dakwah di mula-mula ni dalam konteks dakwah diri sendiri ni. Lepas tu kita dakwah keluarga kita yang dekat-dekat, yang kadang-kadang dakwah lebih baik adalah kepada orang yang kita ada autoriti kan. Anak-anak kita, isteri kita yang kita ada autoriti. Kita dakwah mereka untuk praktis kan. InsyaAllah mereka akan dengar, mereka ikut lah. Tak adalah dakwah yang benar ni dia jadi benda yang pelik. Tak ada. Kecuali dakwah kita tu memang dah teruk lah. Memang sesat pun kan. Tak ada. Dakwah yang benar ni dia akan keluar daripada benda-benda yang pelik. Garang, tengok muka berjanggut jadi garang, yang marah orang. Melampau. Ada sekali sebagai surah masa solat bulan Ramadan tu kan. Dia marah anak dia, phone bising. Terus dia, lepas solat tu terus dia bangun marah anak dia depan-depan kita orang ramai ni. Jadi, tapi dia berjanggut semula. Jadi macam, ke situlah kefaham agama tu. Dia tak pergi walaupun zahirnya adalah pakaian agama, pakai serban semua kan. Tapi perwatakan tidak begitu. So kita nak kepada faham lah. Kepada faham ni dia akan jadi benda lain. Dia akan jadi, orang akan nampak dia jadi contoh kepada orang. Dan kita tahulah, kita dapat rasa apa yang Nabi sebut dalam hadis ni adalah apa yang reflected di luar sana. Nombor tiga, janganlah kita cerita benda yang palsu ataupun kalau tak sure, ni ujian kepada orang yang ada ilmu lah. Jangan mengadakan sesuatu. Nanti rosak agama, dia jadi macam agama Kristian juga agama Yahudi tu. Habis rosak agama dia. Sampai Kristian tu kata Nabi Isa tu anak Tuhan kan. Kalau kita kaji dalam agama Islam pun, berapa banyak cabang-cabang orang-orang agama ni pergi ke arah tu. Dia nak sebut tentang Nabi Muhammad ni adalah macam satu cabang ketuhanan dalam hadis palsu. Terutama dalam sufi-sufi ni lah. Saya ada kitab tu. Saya memang kaji kitab tu. Memang ada dalam tu. Macam pelik-pelik lah dia buat. Tapi ke arah tu lah. Tapi ada orang yang menentang supaya benda tu tak tersebar, insyaAllah. So kita dapat memahami agama, insyaAllah kita boleh keluar daripada benda-benda yang mengancam akidah kita, insyaAllah. Mukadimah kedua, nak cerita tentang kematian ni. Kita panjang sikit. Supaya lama dah terbuat tazkirah kan. Bulan Ramadan itu 2 minggu. Campurlah 3 minggu tu tak buat ni, sambung balik. So kita ambil masa sikit untuk beri peringatan lah kepada kita, terutama saya sendirilah, untuk kita ingat mati. Biarlah kematian tu dekat dengan kita. Dekat ni maksud dia bukan kita nak cari mati, tapi maksud dia biarlah ingatan kematian tu ataupun peringatan kita tentang mati ni biarlah berada di mesra lah dekat dengan kita. Sebab kematian ni, tengok apa yang Nabi kata. Rasulullah SAW bersabda, perbanyakkanlah ingat mati. Perbanyakkanlah ingat pemutus kelazatan. Yang ini kematian. Sebab apabila kita ingat banyak mati, dia akan turn off banyak nafsu kita ni. Bulan Ramadan kan bulan yang boleh lemahkan nafsu kan. So lepas bulan Ramadan ni, kita dah tak puasa, orang puasa 6 lah. Yang majoriti kita tak puasa lah. So yang tak puasa tu kita ingat mati. Bila ingat mati ni dia bagi satu keinsafan kepada kita dan realiti yang sebenar kan. Kita sebenarnya, kalau tengok sini kan, realiti kita ni sangat pendek lah kat sini. Tak boleh. Kalaulah kita ambil comparatively dengan total masa yang kita ada hidup kita ni kan, dia jadi macam 0.0001% ataupun lebih kecil daripada tu lagi. Yang kecil itulah yang sangat yang menjadi penentu kita kehidupan yang infinity. So orang yang cerdik, tu yang bila hadis kedua ni bila kita baca ni, kita boleh relate dengan kecerdikan tu. Kita tengok pada hadis kan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, ia berkata, saya pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu seorang Ansar mendatangi beliau. Ia memberi salam dan bertanya, wahai Rasulullah, mumi manakah yang paling baik? Beliau bersabda, yang paling baik akhlaknya. So Nabi sebut ni yang paling baik akhlaknya adalah Nabi tau. So contoh kita adalah Rasulullah, bukannya bos kita ke ataupun siapa-siapa, ayah kita, bukan. Kalau ayah kita, terbaik adalah kalau ayah kita ikut Rasulullah punya akhlak. Kan Nabi kata, Nabi sebut tentang wanita kan, buat baik pada wanita tu, Nabi kata akulah orang yang paling baik di antara kepada wanita kan. Nabi sebut begitu kan. So kena ambil contoh daripada Nabi. Bukan baik ni dari kacamata syarikat ke tak. Yang baik ni dari kacamata Nabi ya. Lalu muhimman mereka paling cerdas yang cerdik. Ini saya sebut tadi yang cerdik, tengok kan. Masa yang pendek ni dia reflect kepada kehidupan kita yang kekal. So takkan orang yang fokus kepada jaga masa panjang tu tak cerdik. Cerdik lah. Paling cerdik lah, maknanya orang tu genius lah. Walaupun dari sudut keduniaannya orang yang memilih akhirat itu adalah akan diuji banyaklah. Manusia akan kata benda-benda buruk kat dia, kehidupan dia jadi sempit, which is sama dengan hadis yang Nabi sebut kan. Nabi kata
akhir zaman ni orang Islam lah, orang yang mengikuti sunnah yang sahih ni ataupun golongan-golongan yang benar ni, dia jadi al-ghuraba kan, golongannya sedikit kan. Golongan sedikit ni sebab ilmu tu, majoriti ilmu sudah tak ada dah yang benar ni, ataupun bercampur dah. Jadi pening kita duduk di atas dunia, macam mana nak ambil yang sahih. So sahabat ni bertanya, lalu manakah yang paling cerdas, yang paling cerdik? Ia kembali bertanya, baginda beliau bersabda, yang paling banyak ingat mati. So kita ambil lah, kita beriman kan adalah lafaz mulut, teori kita sebutlah, kita beriman pada Nabi, kita beriman pada Allah, kita beriman pada Rasul-Rasul kan. Tapi dari sudut pelaksanaan tu kita, maknanya kita biarlah kita cuba buktikan daripada keimanan kita dan yang kita lafaz tu kan, yang kita diajar pada kecil tu, melalui perbuatan kita. So perbuatan kita ni yang paling banyak ingat mati. So ingatlah kematian sebagai tanda kita beriman pada Nabi, sebagai tanda kecintaan kita kepada Rasul kan. Kalau kita cinta mak ayah kita kan, kadang-kadang kita simpan baju ke apa yang mak ayah kita ada, yang kita sayang lah kan. Kita ada benda yang kita ingat, Allah tengok ingat. Lepas tu mungkin kita ingat pesanan mak kita ke sesuatu, contoh jagalah adik-beradik ke apa kan, kita jagalah walaupun banyak tak dengar ke apa, tak kisah, tapi kita kata kita ambil macam wasiat daripada mak ayah kita sebab kita sayang mak kita kan. Apa lagi Nabi? So Nabi kata yang paling banyak ingat mati sebab kita pun ma'atikad kan, kita beriman pada Nabi. Jadi Nabi kata mengingati kematian tu kita naklah at least kita dengar tazkirah ni seminggu sekali, itu 3 minggu tak buat kan. Kita dengar tazkirah ni supaya kita letaklah dalam jiwa kita ni ingat mati. Sebab ingat mati ni dia akan, bila pemutus kelazatan ni dia tak ada nafsu. Dia nak marah pun, dia jadi marah dengan cara orang kata empathy kan. Dia nak buat keputusan yang kata Allah, baik aku buat lagi ihsan, belas kasihan daripada kita buat benda lain kan. Dia jadi benda lain. Sebab apa? Sebab dia fikir kalau dia zalim, bagaimana dia selepas mati. Ataupun baik dia bagi pahala kat orang tu kan, daripada dia buat benda yang sepatutnya dia buat tu. So akhlak dia berbeza. Dan yang paling baik dalam persiapkan diri untuk alam berikutnya. Yang paling baik ini maksud dia ambil yang paling sahih, ambil yang paling benar. Ambillah masa kita belajar tentang agama. Seperti mana dalam tazkirah ni memang antara benda yang besar lah saya nak cerita benda yang sahih ni kan. Tak sangat cerita tentang suruh orang solat, bukan begitu. Bukannya nak pergi ke arah, tapi nak suruh orang faham. Yang paling baik ni adalah kita pilih, carilah ilmu-ilmu yang kita buat kajian sikit kan, yang mana yang betul, mana yang tidak. Macam tadi sebab contoh tentang solat kita kan, startlah buat research kan, betul ke nak solat tu kan Nabi kata solatlah seperti mana kamu lihat aku solat kan. Kita tengoklah apa sebenarnya, bagaimana hadisnya kan. Kalau kita baca-baca dalam kitab-kitab solat daripada hadis yang sahih kan, ada hadis yang cerita tentang waktu zuhur. Kenapa waktu zuhur tu habis, bermula bila, habis bila kan. Kalau kita belajar dari sudut, bila kita nak, dia jadi lain sikit tu appreciation dia. Kalau kita belajar dalam kelas tu, dia jadi lain sikit sebab kita kena paksa kan. Sekarang kita belajar sebab kita nak tahu dan kita cinta kepada Nabi kan. Kenapa Nabi cakap, kenapa ulama kata solat pada zuhur tu sekian-sekian waktu kan. So kita tengok hadis dia, dan pada masa yang sama kita dengar apa yang Nabi sebut tu. Walaupun kita baca bahasa Melayu kan, kita tak bahasa Arab. Dan maksudnya kecintaan kita tu, kita dekat dengan orang yang kita lafaz mulut kita cerita tu. Kita sebut kita cinta Nabi kan, tapi action kita sebenarnya tak sebanyak mana menunjukkan kecintaan tu. Jadi saya nak sarankanlah ataupun bagi motivasi pemangkin kepada kita supaya orang yang kita sebut kita cinta kan, kita selawat atas Nabi tu, biarlah perbuatan kita tu sama seperti mana yang kita lafaz tu. Sebab kita tak nak jadi hipokrit sebenarnya. Kita tak nak jadi orang yang munafik kan. Mulut sebut lain, perbuatan sebut lain. Kita nak apa yang kita sebut di mulut ni adalah sama seperti mana yang kita execute lah, buat perbuatan kita. Nabi kata dalam hadis ni, itulah mereka yang paling cerdik lah. So hadis ni adalah hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ni adalah berstatus sahih lah, hasan sahih. Begitu. Jadi ini perjalanan kita. Kita masih lagi di sini, ada masa lagi. Kita ambil lah masa yang sedikit ni kan, kerja-kerja lah, tapi maksud dia kita cubalah cari masa sedikit sebanyak untuk macam tadi kan, cari ilmu. Nabi sebut kan yang paling cerdas bagaimana kan, kita ingat mati, kita contribute kepada, bagi kebaikan kita buat, kita maksimumkan pahala kita lah supaya, atau maksimumkan bekal kita supaya ke sini. Cuma yang terbesar di sini adalah yang saya nak cerita juga lepas ni, tentang akidah tu, tentang benda yang syirik. Sebab benda yang syirik ni, dia adalah stage gate kepada kehidupan selepas ni. Kalau akidah rosak, dia akan pergi ke sini. Ke mana pun pergi ke sini. So biarlah,
At least kalau lah kita malas lah nak buat benda yang sunat, kita buat benda yang wajib je. Solat wajib je kan, ada hadis Nabi sebut pun. Tapi akidah kita memang betul, cantik. InsyaAllah kita pergi ke sini. Kita tak nak nanti, kita ibadat banyak. Macam tadi kan, dalam masjid pun ada benda yang syirik kan. Ibadat banyak, pergi buat tahajud kat masjid tu. Rupanya akidah rosak. Kau ke mana akan pergi ke sini juga. So kita naklah supaya stage gate yang terpenting adalah akidah. Yang akidah kita ni biarlah cantik kan. Biarlah kita buang semua benda-benda yang merosakkan akidah. Dan insyaAllah perjalanan kita yang panjang ni adalah sangat mudah lah. Dia tak jadi ujian, dia tak jadi benda yang menyusahkan. Kita harap bila kita meninggal nanti, dia jadi mudah. Jadi, kalau baca hadis yang banyak, baca Quran, seksa kan, matahari sejengkal macam-macam. Bila kita mati, Allahu Akbar. Kan, dan baru boleh kita realise yang hadis yang Nabi sebut tentang rahmat Allah 99 di akhirat. Dia kata, oh benarlah rahmat Allah tu kan. Dan kita rasa sebab apa? Sebab kita dah berusaha yang banyak di sini, kan, betulkan akidah kita dan buatlah amal-amal yang sahih, cari ilmu yang sahih kan. Ada hujan yang banyak lah kat sini. Tapi tak apalah hujan banyak pun, Allah tak berbaloi lah kalau kita tak buat. Maknanya kalau kita buat pun berbaloi lah walaupun orang marah kita. Berbaloi, sangat berbaloi. Sebab infinity tahun ni. Tahun yang infinity pergi ke sini kan. InsyaAllah. Okey. Kita nak masuk pada sesi yang ketiga lah kot. Anjuran kepada ilmu yang benar. Mungkin saya pause sekejap kalau ada rakan nak komen ke apa sekejap. Dan yang ni kita nak cerita tentang tu lah yang kita nak uraian ni je. Dalam konteks ilmu ni supaya kita faham dan supaya bila rakan-rakan pergi ke masjid tahulah maksud dia, ataupun pergi ke kan majlis selawat kan, kadang-kadang kan daripada tu dia baca menyanyi kan, dia kata madak ya Rasulullah, adalah madak ya Ali, madak ya Husain, kita dengar lagu kan, lagu tu semua lagu menuju kepada syirik. Jadi hari ni nak cerita benda tu supaya kita tak tertipu walaupun ada mufti atas stage. Walaupun ada mufti stage, orang tu tak ada jamin syurga. Yang dijamin syurga adalah Rasulullah dan juga sahabat-sahabat Nabi, ketika pada sahabat-sahabat Nabi. Saya pause dalam 10 saat ke, kalau ada rakan nak komen, nak cerita apa-apa, boleh masuk. Boleh buka mic dan ceritalah. Saya pause. Okey, tak apa. Kalau tak ada, kita pergi kepada part kedua lah. Topik besar yang kita nak cerita ni. Anjuran kepada ilmu yang benar lah. Saya ambil hadis ni, hadis yang kita selalu dengar masa sekolah dulu kan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Kan kita dengar dulu yang ni fardu ain lah kita dengar kan. Tapi dalam fardu ain yang kita dengar tu, hadis ni ada yang sahih sebab kita selalu dengar hadis ni. Dia tak pergi kepada akidah sangatlah, dia cerita dari keadaan umumnya. Dari sudut teori aja, tapi tak macam mana nak guna tak tahu. Sebenarnya tahu pun nak guna kan, kita belajar benda-benda yang solat kita tu fardu ain lah. Tapi dalam konteks yang lebih besar, menuntut ilmu tu wajib atas setiap muslim. Kepada saya lah, pemahaman saya, yang paling yang terbesar dan kalau baca Quran pun yang terbesar situ adalah benda-benda yang akidah ni lah kan. Sebab dia adalah stage gate kita menuju ke syurga kan. Yang akidah ni yang membezakan orang Islam tak Islam kan. Ataupun akidah ni lah yang membezakan yang syirik tak syirik kan. Yang terbesar, yang jarang orang bercerita ni. Jadi saya nak ambil hadis yang satu hadis ni tapi dalam konteks akidah. Ada second part tu cerita tentang hadis, tapi hadis kita dah selalu dengar dalam sesi. Kalau sempat kita masuk sekejap, kalau tak sempat kita stop lah. So dalam konteks hadis ni saya nak bawa kepada sisi pandang akidah. Pertama, tahu mana akidah yang sahih. Yang kedua, tahu mana akidah yang tidak sahih lah. Kan kerja tadi yang gambar tu, madak ya Rasulullah, tak sahih lah tu, tak boleh ikut. Walaupun duduk di masjid, walaupun di Kaabah ada, kan Kaabah dulu kan ada statue kan, ada idol kan. Kalau kita dulu pergi, mesti kita kata takkan salah. Tak betul lah argument tu. Salah. Orang ada ilmu je tahu, akan sebut ini salah ni. Dan ilmu tu pula kita kena praktis. Kalau tak praktis, kita tahu nak buat apa masa ni. Walaupun ilmu kata salah, orang ramai buat, aku ikutlah orang ramai. Ikut orang ramai tu ada ancaman kepada Allah, daripada Allah dalam ayat Quran, dalam Al-Quran. Orang tu dalam neraka dan dia kata saya macam ikut ketua saya, orang ramai lah, ikut orang ramai. Dah masuk neraka dah dia pun. So kita tak mau. Sementara kita masih ada ni, kita nak belajar supaya kita tahu apa nak buat ketika memerlukan ilmu yang sahih tu, memerlukan kefahaman kita tu. So tahu mana akidah yang sahih, tengok ni, saya bawa hadis riwayat Muslim ni. Barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju syurga. Sama yang sebut dalam atas tadi kan. Kalau lah kita cari yang sahih ni, Allah mudah kat sini. Allah, kita naklah supaya mudah jalan ni, panjang ni.
Kan kita kata malunya, lepas tu dah tak ada dah atas dunia ni macam-macam kita kerja kan. Kita boleh cakap whatever lah, boleh present, padahal salah pun kan kita, ataupun mungkin betul tapi betul tu bukannya percentage yang tinggi sebab kita nak cover diri kita kan. Mungkin 20% je betul-betul, tapi yang 80% betul kita tutup, kita hide sebab ada niat yang lain kan, sebab kita nak lepaskan daripada musibah kalau orang tahu kebenaran. Tapi dalam konteks agama dia tak boleh begitu, kan? Dalam konteks agama tak boleh begitu sebab masa sekarang ni bolehlah kita present. Selepas mati nanti mulut kita akan bercakap, hati kita, tangan kita akan bagi tahu benda yang benar kan. So sebelum kita sampai ke tahap tu, kita naklah buat benda yang benar lah, dan menuntut ilmu ataupun dalam konteks ni daripada hadis ni kan, kita nak cari jalan sebab kita faham agama kan. Biarlah ilmu ni jadikan kita jalan untuk kemudahan kita menuju ke syurga insya-Allah. Dalam konteks ni saya sebut dalam konteks akidah lah, sebab dia adalah stage gate untuk kita pergi ke syurga atau neraka kan. Tahu mana akidah yang tidak sahih. Ini saya ambil ayat Quran ni, surah An-Nisa ni, tentang syirik ni. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa ataupun dosa syirik lah, mempersekutukannya. Dan dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dia kehendaki. Maknanya stage gate dia tak syirik. Syirik Allah tak ampun kok mana pun. Tapi kata orang tu kata Allah Ta'ala boleh je. Taklah, Allah sebut sendiri. Dia tak kata dia tak ampun. Memang Allah boleh ampun. Tapi Allah sebut sendiri. Allah kata tak boleh ampun. Tak boleh ampun lah. Kan kadang-kadang kita sembang dengan member Allah, kalau Allah nak jadi, ada kalau Allah beritahu Allah nak jadi, walaupun bukan benda yang syirik lah kan, dia kata benda-benda yang ghaib pelik-pelik kan. Argument tu sebenarnya salah. Kan dia kata kalau Allah nak boleh je. Memanglah boleh, tapi Allah ada sebut ke dia nak buat benda macam tu? Ataupun dalam Quran ada sebut ke? Ataupun Nabi ada sebut ke? Tak ada. So bila tak ada, jangan keluar daripada konteks apa yang Allah boleh tak boleh buat. Allah boleh buat, tapi Allah nak ke tak nak kat situ kan. Ataupun Allah authorize tak perkataan tu, perbuatan tu dalam Quran ataupun Nabi sebut. So dalam konteks ni tak adalah. Dalam konteks ni Allah tak ampunkan dosa syirik. Dan dia mengampuni selain itu, dan bagi siapa yang dia kehendaki. Barang siapa yang syirikkan Allah, maka sungguh dia telah membuat dosa yang besar. Kalau tengok dalam ayat Quran, kalau rakan-rakan tengok dalam Quran ni ada perkataan fitnah tu. Fitnah dalam Quran tu adalah syirik lah. Maksud dia syirik. Dia kekacauan yang besar. Kekacauan yang besar dalam Quran adalah syirik. Jadi kita ingat sebab Quran ni mostly majoritinya cerita tentang akidah. Walaupun benda akidah duduk di kalangan kita macam ringan je kan, orang tak report pun. Saya cerita yang saya jumpa kitab syirik dalam surau masjid kan. Relax macam lepas tu bila saya nak ambil nak tukar kan, nak buang, saya nak bakar. Ada seorang uncle ni datang. Dia siap dia relax kata itu fatwa, majlis fatwa. Alah, dia ringan je ambil fatwa kebangsaan kata syirik. Relax je macam Allah. Macam mana? Dan dia juga adalah orang yang ahli JK masjid lah. Jadi saya rasa Allah macam bagaimana ni kan. Orang yang berada di tempat yang rumah Allah pun macam mana ni kan. Tak tahu, kita jadi pening. Jadi kekecauan yang besar lah. Maknanya dalam konteks, kalau nak baca dalam konteks kekecauan tu kan, yang fitnah tu. Jadi kita jadi macam mana ni kan. Sama juga dengan apa yang saya nak tunjuk nanti. Okay, kita pergi kepada gambar ni. Gambar yang saya nak tunjuk ni dalam gambar Facebook lah. Dan saya sebut tadi gambar ni, dia orang dah turunkan lah ni. Orang dah tak ada dah. Cuma nak tunjuk sini ada tulis mandat ya Rasulullah. Supaya kita faham, tulisan Arab dia mandat ya Rasulullah ni maksud dia bantuan atau tolonglah kami wahai Rasulullah. Maknanya dia minta tolong kepada Nabi. Nabi dah wafat kan, tak ada dah. Pertolongan hanya kepada Allah sepatutnya. Kalau dia sebut ni, dia akan jatuh antara syirik kecil atau syirik besar. Syirik kecil ni dia kalau dia kata Allah yang tolonglah kan, tu syirik kecil. Kalau syirik besar ni kata Nabi yang tolong, Nabi boleh tolong, bukan Nabi lah, roh Nabi dia boleh tolong. Sebab Rasulullah dah tak ada kan. So perkataan ni adalah perkataan yang syirik. Perkataan yang merosakkan akidah. Penjelasan dia, madat ni bermaksud bantuan, pertolongan atau sokongan. Ya ni sebut nama ya Rasulullah, utusan Allah Nabi Muhammad SAW. So sama juga kalau kita tengok dari konteks kumpulan lain lah dalam kita kan sebut Ahlussunnah wal Jamaah benda ni, kita relate ni yang bantah ni pun bukannya golongan yang perjuangkan Ahlussunnah wal Jamaah pun. Yang bantah ni golongan yang disebut dengan nama yang buruk tu. Satu lagi adalah disebut madat ni, madat ya Ali, madat ya Husain kan. Madat Abdul Qadir Al-Jilani, benda-benda yang Sufism sebut selalulah. Dia sebut nama-nama orang ataupun nama-nama ruh orang ataupun nama-nama wali. Kalau kita tengok dalam YouTube, kalau tengok bahas-bahas agama, ada setengah golongan ustaz ni kata boleh. Dia sebutlah. Dia kata wali-wali ni adalah tugasan-tugasan dia, which is tidak.
orang yang dalam kubur tu lebih memerlukan pertolongan kita, doa kita, rather than dia pula nak tolong kita. Pelik lah. So yang ini kena cakna lah, kena ambil tahu dalam ini hal akidah, sebab rosak akidah tak ada ruang untuk kita pergi ke sini. Sebab Allah sebut dalam Quran, bukannya saya sebut ni sebab nak menakut-nakutkan kita, tidak. Allah yang sebut sendiri, Allah tidak mengampuni dosa syirik. Kenapa? Sebab kita ambil hak Allah, kan? Kita ambil hak Tuhan kita, kita ambil hak Tuhan kita. Kita tak boleh. Itu absolute kepada Allah saja. Kita nak minta kepada benda yang ghaib hanya kepada Allah, gitu. So yang ni kita nak kena betul-betul teguhlah dalam akidah kita. Kita tak boleh main-main dengan, sebab benda ni bagi saya bukan sedih lah, maksud dia itu bagi motivasi yang lebih banyak untuk kita berdakwah lah. Sebab Allah mudah-mudah je kan, kat masjid pula tu dia jadi macam apa ni kan. Tapi kalau kita tak faham, kita relax je, kita pergi solat, relax je kan, macam tu. So satu perkataan ni adalah perkataan syirik. Janganlah kita tengok kalau pergi masjid mana-mana, tiba-tiba ada perkataan, kita keluarlah pergi solat kat Petronas lagi best kan. Solat kat Surau Petronas tu lagi bagus lah, pergi situ. So ni saya ambil sikit, kita baca semua ni supaya kita ambil yang tiba lah pengajaran daripada kita. Kesalahan dalam ungkapan yang madak ya Rasulullah. Pertama, dilanggar prinsip tauhid. Hanya Allah berhak diseru dan dimohon pertolongan. Ini kalau kita sebut nama orang ni, ini nama Nabi kan, walaupun nama Nabi, dia tidak betul. Sebab tu Nabi larang bila Nabi nak meninggal, Nabi nak wafat, Nabi sebut. Banyak kali Nabi sebut hadis yang sangat-sangat besar kan. Nabi kata pasal kubur dia. Sebab orang zaman dahulu dia buat kubur Nabi ni masjid. Kan Nabi tak nak, sebab tu kubur Nabi dalam rumah Nabi tu, Sayyidatina Aisyah dekat sebelah dia tu kan. Sebab manusia ni begitu. Walaupun kita orang Islam, sebab keadaan dia begitu, fitrah orang begitu kan. Hanya segelintir je yang faham. So kita tak mau, kita nak minta hanya kepada Allah, kepada para ghaib. Dan saya pernah argue berhujah lah macam dalam kotak dakwah juga dengan seorang Tok Imam tu. Dia minta tolong, dia ada batu karang, lagi minta tolong dengan seorang so-called ustaz, tapi tak bohong lah bagi saya, dia ustaz ni lah. Dia guna hikmat jin Islam. So bila dia guna hikmat jin Islam, dia kata hilang lah dia punya batu karang tu dekat Melaka, dia kata hilang lah. Tapi hilang tu, hikmat jin Islam tu termasuk dalam melanggar prinsip tauhid ni, masuk dalam syirik, sebab dia minta tolong kepada yang ghaib, bukan kepada Allah. Walaupun dia orang ni macam dulu lah, orang kat kampung kan, dia kata buat benda-benda pelik pun dia kata tapi Allah juga yang bagi kan, orang-orang lama. Sebab itu perkataan-perkataan talbis iblis lah. Dia perkataan nama betul tapi dari konteks yang salah. So kita kena cakna sangat, sebab benda yang sama ni saya nak sebut ni, sebab kita nak perjalanan kita ni mudah sebenarnya, kita tak mau. Sebab stage sikit adalah akidah tu. Sebab duduk di kalangan kita tengok orang agama ada doktor sebut benda ni, saya macam Allah, macam mana ni? Kalau ada orang yang belajar agama 6 tahun dapat PhD sebut nak juga benda macam ni kan. Kita manusia biasa ni bagaimana kita nak tutup kan? Kat orang kan selalunya tengok keilmuan, belajar banyak kan, kita rasa dia lagi banyak ilmu. Dan orang tu kadang-kadang majoriti orang ni dia ikut je lah orang tu yang dia rasa dia banyak ilmu, tapi dia buat benda yang sesat. Dan Allah sebut dalam Quran orang yang tu maksudnya adalah Allah buat senario ataupun rekodkan dalam Quran, orang yang macam tu duduk dalam neraka dah. Jadi macam mana, macam contohnya saya lah rasa nak duduk diam ataupun kena buat dakwah lah, maksud dia supaya orang faham benda ni. Sebab manusia selalunya dia tengok kepada background orang baca Quran sedap dengan lagu kan, kita tajuk dan kita nak ikut rasa dia benar. Tak begitu. Ilmu walaupun kita belajar sebulan 2 bulan, ilmu ni dia lain macam sikit. Walaupun kita belajar sedikit, tapi Allah bagi kita ilmu yang benar. Dia boleh dapat kefahaman walaupun orang tu dah belajar 20 tahun. Lebih faham daripada orang belajar 20 tahun macam tu. Dengan syarat kita cari ilmu yang benar. Meminta bantuan daripada ghaib daripada Nabi yang telah wafat. Tak boleh lah. Kan tak boleh lah. Bercanggah dengan ayat Quran. Quran sebut surah Al-Fatihah kita baca pun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ni kan, hanya Engkau lah Allah kami sembah dan hanyalah Allah lah kami mohon pertolongan. Pertolongan yang ghaib diminta daripada Nabi pula kat sini. Tengah solat depan tu, sujud kat situ pula tu. Seolah-olah dia angkat ni macam Tuhan pula lah kan. Dia letak setara dengan Tuhan kan. Kan ada hadis Nabi sebut. Jangan begitu kan, Nabi tak nak. Nabi marah sahabat bila dia sebut begitu kan. Berisiko membawa kepada syirik, kecil atau besar. Inilah sasah antara dua ni adalah menyisihi ajaran Nabi sendiri, sebab tak ada pun sahabat
ataupun Nabi sendiri minta tolong daripada benda ghaib kecuali Allah. Padahal inilah dakwah Nabi yang terbesar kan. Sebab tu Mekah tu kan Nabi dah buang benda-benda yang pelik-pelik kan, sebab dia orang kan guna perantara, guna Lata, Uzza, Wat, Sawat semua tu kan. Ada lagi nama-nama lain lah yang banyak tu kan. Tapi benda tu sendiri dah sedang berlaku. Sebab tu sebut tadi, agama-agama yang sebelum ni kita sedang map kita pergi ke situ. Kita sedang melalui kerosakan agama-agama langit sebelum ni. Ditegah dalam hadis yang sahih seperti mana sabda Nabi SAW, apabila kamu meminta maka mintalah kepada Allah. Apabila kamu mohon pertolongan maka mohonlah kepada Allah. Ini hadis yang saya sebut begini kan. Lepas tu membuka jalan seluasnya kepada perbuatan bidah. Bila kita buat ni macam-macam akan berlaku. Tapi orang hari ni kenapa dia ambil hadis yang tidak sahih, dia akan argue. Sebab apa? Selalunya perbuatan yang tak elok ni, perbuatan yang syirik ni selalunya dia buat dulu, lepas tu orang datang bantah, dia pun ambil cari dalil yang CP-CP lah, ada yang tidak sahih dia jadikan dalil. Orang yang tidak ada ilmu dia akan baca, dia rasa betul lah. Tapi sebab kita dah biasa bagi exposure tentang hadis dan kita tahulah ini tak sahih, apa lagi walaupun dia tak sahih, satu dia tak sahih, nombor dua benda akidah pula tu. Kalau kita yang faham agama, kita sangat-sangat jauhi benda macam ni kan, sebab kita nak tak ada risiko supaya bila kita pergi ke alam kematian ni, biarlah clear lah, maksud dia tak ada keraguan lah atas akidah kita. Tak mau, biarlah mantap. Masa hidup ni biar dia mantap. Macam tu. Satu lagi saya nak tunjuk, bila saya search kat Google ni, badak ya Rasulullah ni banyak sebenarnya. Ni yang sufi yang pelik-pelik sesat ni kan, yang macam-macam ada kan. Tengok ni ada orang tulis gambar orang, macam-macam ada. Sebab nak sebutnya benda ni adalah benda yang dekat dengan kita pun kan, orang yang tahu je tahu kan. Kadang-kadang kita pergi ke majlis orang agama, tengok dia duduk atas pentas, dia sebut dia bernasyid kan, madak ya Rasulullah. Benda tu adalah benda-benda yang syirik kita tahu. Kita tengok bawah tu budak-budak sekolah pondok ramai kan, pakai serban Allah, kita kata macam ni. Padahal kalau kita tak tahu, kita kata baguslah kan, orang ni yang hafal Quran semua kan, padahal dia buat benda yang syirik atau sebut benda-benda yang syirik. So kalau kita dah faham ni, kita tak naklah begitu. So, saya ambil lagi perkataan yang slide yang asal tadi tu, semua saya nak sebut kat sini. Kalau jumpa kumpulan agama ni menyebut salah sikit, menyebut madat yang Ali Hussein Rasulullah kan nama-nama setelah mati, maka ini jalan syirik. Itu point dia kan, supaya dari konteks ilmu ni wajib kita tahu benda ni dari sudut faham saya lah. Wajib kena, kalau tidak habis kita. Sebab orang yang bawa benda ni boleh jadi orang ada PhD, doktor yang hafal Quran kan, boleh jadi. Kan kita tengok mufti boleh jadi sebab kita banyak kita terpesona dengan orang tu. Kita tak terpesona dengan ilmu, kita terpesona dengan orang. Jadi hati-hati dengan banyak hati-hati. Konteks lain saya nak sebut kat sini kan, walaupun benda ni pergi ke sini dulu, walaupun kita baca dalam kita punya zikir harian kan, kalau kita baca zikir solat kan, selepas solat kita bacakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah kan, selalunya waktu subuh, waktu maghrib kan selalu Tok Imam akan baca kan, kuat-kuat kena baca 10 kali kan. La ilaha illallah ni kan semua kan. Dalam perkataan ni kita tengok, kita memang ikrar kepada Allah Ta'ala, kepada diri sendiri. Tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada sekutu baginya kan. Benda-benda yang akidah kan. Tapi pelaksanaan kita ada orang yang buat ni lah. Maksud dia buat je benda ni, dia sebut je madat ya Rasulullah. Sampai di masjid pun ada. Jadi bercanggah, jadi macam ini fitnah lah ni. Fitnah yang sangat besar kepada kita. Kerosakan yang sangat besar kan. Dalam lafaz kau sebut lain, dalam perbuatan kau macam mana ni kan. Sama juga dalam doa iftitah kita kan. Ada berapa minit lagi, lepas ni kita stop lah. Kita bacakan wa ma ana minal musyrikin, ingat tersebut kan. Kan ni iftitah kita kan, Allahu akbar kabira walhamdulillah katsiran, kita baca sampai habis ni kan. Dan sini kita katakan Allah yang maha besar dan segala puji bagi Allah, dengan banyaknya maha suci Allah. Pagi dan petang saya hadapkan muka saya bagi Tuhan yang menciptakan 7 petala langit dan bumi, cenderung kepada penyerahan, dan tidaklah saya daripada golongan yang musyrik. Kita nyatakan kepada Allah dalam solat kita ni bukan orang yang syirik lah. Depan tu ada gambar depan tu ada gambar benda yang syirik. Macam mana ni, untuk orang yang tahu lah, kita fikir macam mana ni kan. Lepas tu kita kata hidup saya, mati saya hanya untuk Allah. Macam kita kerja lah kan, nak dapat kerja masih TV kan, sembang memanglah semua saya buat, sebab bila dah dapat tu
Lah, masa kau nak dapat dulu, macam-macam kau sebut kan. Sama juga dalam konteks ni, kita sebut kepada Allah masa kita berdiri tu kan, untuk solat, tengah solat tu kita sebut. Lepas tu kita minta lah supaya tergolong. Tapi bagaimana Allah nak bagi kita tergolong mati di kalangan orang Islam? Sebab kita sentiasa, kita tak nak ambil tahu pun apa yang benar, apa yang tidak lah. So dalam sesi ni sebenarnya nak bagi awareness dan juga banyak macam ancaman lah ataupun ketegasan dalam apa yang saya sebut ni, sebab benda ni dia jadi satu benda yang kita tengok mudah kan, kecil kepada kita lah, tapi sebenarnya besar kepada, dari sudut ni kita masa kita solat kecil lah kita rasa kan, tapi sebenarnya dari sudut kehidupan selepas mati ni Allah besarnya. Ya Allah, macam mana benda yang simple ni boleh kita buat walaupun lalu di masjid ni portfolio yang besar lah kat depan ni kan, tapi maksud dia macam Allahu Akbar. Macam kalau setengah orang dia tengok ni sangat fundamental kan. Dengar PMX kita sebut kan, ramai yang tak suka PMX kita ni kan, yang cerita tentang tarif tu kan, PMX sebut dalam dia punya speech, dia kata fundamentally flawed kan. Benda ni tu bagi saya macam sama juga, fundamentally flawed. Benda yang sangat asas, sangat basic, sangat orang kata, yelah yang belajar tu dia rasa macam Allah fundamental, benda yang sangat asas ni gagal segagal-gagalnya lah. Seperti mana yang tarif apa ni Trump buat tu lah kan. Okey, so pergi pada kita punya lafaz setiap hari, dan juga kita punya doa ataupun baca zikir selepas solat tu kan kita sebut. Dan antara seruan saya jugalah ataupun apa ni untuk kita faham supaya bila kita baca apa yang kita lafaz tu, kita reflectkan dengan perbuatan kita dan carilah ilmu supaya kita tahulah benda-benda macam ni sebenarnya benda ni berjalan menuju syirik lah. Walaupun tak berlaku kat kita, yang saya sebut hari ni sebenarnya supaya bila kita satu hari nanti kita pergi mana-mana kita tahu. Tapi saya rasa mungkin ada rakan-rakan yang dah ada involvement dalam ni pun. Saya pun pernah juga dulu. Kita tengok dalam TV pun ada kan yang even mufti pun ada atas pentas dia baca, dia orang tu bernasyid, dia sebut Madad Ayat Ali, dia sebutkan dalam nasyid tu perkataan tu adalah perkataan yang syirik. Tapi dalam satu dalam satu video ataupun TV tu saya tengok ada seorang mufti dia masuk, muka dia memang berkerut masa tu. Saya perasan muka dia sangat berkerut sebab dia tahu perkataan tu adalah perkataan syirik. Tapi dia datang, dia duduk dalam majlis tu. Tapi itulah nak ceritanya, maknanya orang yang tahu, orang yang tak tahu dia duduk dan dia go with the flow je lah kan. Macam tu. Okey, mungkin ni last slide lah. Hal akidah ni masih lagi dalam hadis yang kita nak baca ni kan, menuntut ilmu. Nak hurai ni lah dari konteks akidah ni. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap Muslim. Saya nak bawa daripada sisi pandang akidah lah, sebab ini adalah benda yang sangat besar dan juga ia adalah stage gate kita untuk selepas kita mati. Kezaliman terbesar dalam agama adalah syirik. Syirik kecil, syirik besar. Ini kena mantap ilmu ni, kena macam by heart tahu apa benda syirik kecil, apa benda syirik besar. Sepatutnya dalam kehidupan kita kan, kena tahu. Macam contoh kan, saya selalu sebut, ada 3 minit ya. Kan ada hadis Nabi sebut, Nabi larang untuk kita kata, kalau aku kan, kalau kita nak bawa kereta jam kan Nabi larang, jangan sebut kalau-kalau, sebab dia ada isu dengan, ada masalah kat situ. Dia relate juga dengan kita punya akidah jugalah. Sebab dia ada isu dengan takdir kan. So saya duduk cakap benda tu, anak saya pun dia ikut, dia kata jangan sebut kalau-kalau, jangan sebut kalau-kalau. Supaya benda ni biar dia jadi sebati dengan kita kan. Dan kalau lah benda kecil tu pun dah kita praktis, benda besar macam ni lagilah kita tahulah apa syirik besar, apa syirik kecil. Dan sentiasalah kita sebut, kita belajar tentang benda ni supaya ialah benda yang terpenting kan. Janganlah benda yang terpenting dia jadi fokus yang sangat rendah ataupun fokus yang paling minimum kan. Kita duduk fokus benda lain yang penting tapi taklah sepenting akidah kan. Duk sibuk akidah benda ni je kan. Syirik benda ni je kau. Dah tak adalah sangat sekarang ni. Untuk Bomo ni dia pakai serban dah. dia pergi dia katakan dia minta doa dengan Nabi kan, tapi dia pakai serban dah kan. Kan dia tak macam ni dah sekarang ni kan. Okey, saya ingat sampai sini saja untuk hari ini. Ada 2 minit lagi. Secara summary-nya, topik yang last ni adalah topik tentang akidah lah, supaya kita faham dan benda ni berada di kalangan kita. Dan kalau dah kita tahu ni, kita cubalah untuk elak ataupun buatlah research, mantapkan kita punya kefahaman tentang akidah insya-Allah. Supaya bila kita mati nanti, semua orang akan mati, insya-Allah kita at least satu benda yang sangat besar, yang terbesar dah selamat. Dan yang lain insya-Allah kita akan mudahkan jalan kita menuju ke syurga sebab kita sedang menuntut ilmu.
Sekejap saya stop kat sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.